berita tergempar lagi. Rakyat Indonesia mula berpusu-pusu membeli emas di kedai emas. Jadi tuan-puan, mengikut berita, ramai warga negara Indonesia mula berpusu-pusu beli emas. Ini disebabkan oleh kejatuhan nilai Indonesian rupiah ataupun rupiah Indonesia dan juga kelembapan ekonomi yang berlaku di Indonesia. Jadi tuan-puan, kalau kita imbas balik, perkara ni lebih kurang sama berlaku pada negara Turkiye selepas zaman COVID itu sekitar tahun 2021-2022, yang mana majoriti rakyat, kebanyakan rakyat negara Turkiye juga mengalihkan simpanan dan duit mereka daripada bentuk wang kertas kepada emas. Ini semua adalah disebabkan oleh emas ni merupakan safe haven asset ataupun yang mempunyai nilai yang kokoh untuk disimpan sementara berlakunya ketidaktentuan ekonomi global dan juga domestik. Kita tak nak perkara ini berlaku, tetapi jika kelembapan ekonomi berlaku dan juga di luar kawalan kita, apa yang kita boleh buat ialah dengan bertindak menyelamatkan simpanan kita dan kekayaan kita, yang mana kita tukarkan sebahagiannya kepada bentuk emas, sebab emas ni penyimpan nilai yang paling ampuh, paling kukuh sepanjang zaman sejak ribuan tahun dulu. Jadi tuan-puan, kalau masih belum ada simpanan emas, boleh mula alihkan sebahagian, kalau bukan semua. Menurut pakar Tuan Azizi Ali, sekurang-kurangnya 10% daripada nilai kekayaan tuan-puan kita alihkan sebagai insurans kepada kekayaan tuan-puan kepada dalam bentuk simpanan emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat, dan tuan-puan, bagi mereka yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik web biru di bawah ataupun DM saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas dengan percuma.